Okey, ramai tanya Abang Nordin, yang tu ada Abang Nordin apa ni buat short video kan. Pilih parti mana kan. Tapi korang pun dah tahulah mana pilih parti mana. Sebab tu mana yang cakap korang semua anak-anak muda kan. Kalau mengundi jangan ikut nafsu. Korang tengok sejarah Singapura. From zero sekarang Singapore to hero. Betul tak? From nothing. Sekarang 2025 kita pergi negeri kecil tapi kita pergi ekonomi. Yang penting ekonomi. Ekonomi kita besar daripada negeri-negeri jiran kita yang besar. Betul tak? Abang ni cakap yang ada kawan-kawan Nadine cakap ni kita support lain parti sebab kita nak banyakkan suara. Betul. Abang Nadine tahu tu semua, bukan tak tahu. Tapi kita fikir daripada dulu sampai sekarang, sampai ekonomi kita pun masih maintain lagi. Siapa yang menerajui Singapura? Kawan mana yang semua cakap kita mesti nak betul. Bukan Abang Lin tak tahu, Abang Lin tahu. Majority, kita nak majority. Tapi government kita kalau benang pun, dia akan kasih majority berapa kursi dekat parlimen untuk bersuara. Jangan takut. Sebab government kita tak tidur. Sebab kalau tak taruh parti perbankan kan dalam parlimen tak ada bersuara tapi government kita dia tak zalim. Dia nak parti-parti lain pun ada dekat parlimen untuk bersuara. Daripada dulu sampai sekarang korang pernah tengok tak kat parlimen tak ada parti lain bersuara. Duduk fikir. Sekarang dah 2025. Korang fikir mana cakap senang je. Bukan mana nak support mana-mana lah. Semua bagus. Parlimen semua parti semua bagus, bukan tak bagus. Tapi yang menerajui Singapore zero to hero until 2025 parti mana babe? Korang nak tak macam kawan mana yang cakap kau mesti nak undi parti lain. Kasih 5 tahun aja. Okey, abang yang cakap kalau korang kasih 5 tahun, dalam 5 tahun tu ekonomi turun. Dalam 5 tahun. Dia bukan macam sandiwara bercerita tau. Sandiwara bercerita dari parti ni ambil ekonomi turun, habis tu tukar balik government, besok tukar ekonomi naik serta-merta. No. Dalam 5 tahun tu kan 2025, dalam 5 tahun kan 2030 dalam 5 tahun kalau ekonomi turun dan duit dalam bank korang berapa banyak semua kan, depa currency pun dah turun babe, macam negara-negara jiran kita. Tak guna duit banyak-banyak dalam bank. Dah tu tak apa. Yang anak-anak muda tu yang bersuara pampung, korang ada fikir tak? Yang ada rumah lepas 5 tahun nak jual, ekonomi turun, lepas tu kau jual rumah dapat berapa je babe? Duit currency, simpan, jual rumah, currency turun, duit harga rumah berapa babe? Turun. Sekarang kau beli 2025 kau beli rumah mahal. Abang Rai cakap. After 5 year, ekonomi turun, korang nak jual rumah, korang tak boleh dapat harga paling tinggi babe. Sebab tu sekarang kita nak kena fikir. Negara kita expensive. Tapi government kita semua tak tidur babe. Dia buat sesuatu untuk kasih ekonomi kita lagi naik. Sekarang mana cakap 2025 kan presiden Donald Trump dah naik. Harga dunia semua mesti naik babe. Takkan kita punya government nak tidur kasih kita punya ekonomi turun. Korang fikirlah sendiri. Korang pun dah besar. Sebab undi ni untuk orang-orang yang bijak. Pilih macam mana nak majukan negara masing-masing. Okay? Abang Nordin buat VTT short ni kan. Bukan fikir untuk hari esok tau. Abang Nordin fikir untuk korang anak-anak muda, anak-anak Abang Nordin akan datang. Ekonomi macam mana? Ekonomi babe. Tengok ekonomi negeri lain, negeri besar-besar. Diorang tak boleh benang Singapura babe. Kita patut bersyukur. Okey. Sorry ni kita kasih pendapat yang positif.
Lagi 5 tahun, sekarang korang beli rumah mahal, 5 tahun dah boleh jual rumah. Kalau korang jual rumah, ekonomi turun pun, korang waste, buang-buang masa, babe. Kalau jual rumah, kalau korang ada duit beribu-ribu kan, macam kat bank, sebab apa? Ekonomi turun, korang simpan. Sekarang kita punya ekonomi naik, korang simpan dekat bank beribu-ribu. Dalam 5 tahun kalau ekonomi turun, down. Sebab tu abang yang pesan, kalau korang undi, parti lain naik kan. Naik aja kan, ganti government Singapore. Duit korang kat bank cepat-cepat, korang tukar tu Brunei Bank. Ya, Brunei currency. Pergi ambil duit kat Singapore by bank, semua simpan kat Brunei. Play safe first. Sebab korang nak pilih-pilih kan, korang nak pilih nak kasih banyak vote dekat parlimen kan, ada fight kan, sekali terbanyak kan, lain parti menang, I'm very sorry. Abang Nordin jangan cakap Abang Nordin tak payung. Abang Nordin dah payung untuk negara Singapura. Sebab Abang Nordin CEO pun nak mati. Abang Nordin fikir apa akan datang untuk anak-anak muda kita, anak Abang Nordin, cucu Abang Nordin kan. Ekonomi kalau turun macam negeri jiran, mati, babe. Okay? Undi adalah rahsia. Undilah dengan bijaksana. Okay? Tapi jangan lupa, sekarang be my world business partner. Okay? PM Abang Nordin +65 -9010